Hi guys, welcome back to Gadget. Dekat depan ni ada kesemua tablet Honor yang sangat berbaloi lah untuk kita beli. Dari bajet bawah RM1,000 sehinggalah bajet bawah RM3,000. Persoalan dia, mana satu yang sesuai untuk anda. Jadi dalam video kali ni, kita akan kongsikan tablet mana yang sesuai mengikut anda punya bajet dan juga mengikut anda punya gaya kehidupan. Kalau anda semua adalah jenis yang all out user, yang heavy user, ada plan nak gantikan laptop, ini dia Honor Magic Pad 3. Skrin dia besar 13.3 inci, hampir sama besar dengan Ultrabook 13 inci. Yang layan gaming pun tak ada masalah, dia gunakan chipset Snapdragon 8 Gen 3 dengan refresh rate setinggi 165Hz. Memang layan gila. Setakat nak layan Genshin Impact ataupun Crystal of Atlan semua tu, memang tak ada masalah. Dia mampu berikan performance yang sangat smooth. Bateri dia pun besar, 12,450 mAh. Bateri yang terbesar yang ada dekat pasaran tablet sekarang ni. Tapi untuk tablet, bateri besar tu normal je. Yang tak normal adalah pengecasan yang pantas. Untuk cas penuh yang bateri terbesar ni, ambil masa dalam 83 minit sahaja. Memang laju berdesuk. Dan nak layan any entertainment pun best je. Selain ada skrin yang besar, skrin yang cantik, dia juga ada 8 speaker. Dia punya bunyi ni memang berdentuma. Bunyi yang meletup. Dia punya bunyi ni memang sedap gila. Jadi kita boleh dapatkan ni dengan harga jualan RM2,999 untuk storage sebesar 512GB dan juga 16GB RAM. Satu package yang sangat berbaloi lah untuk tablet yang flagship. Baiklah, sekarang kita akan tengok pada Honor Pad V9. Ini adalah pilihan tablet yang mid-range tapi ada kualiti yang flagship. Jadi kalau anda semua pentingkan movie, music dan juga produktiviti yang ringan, Honor Pad V9 ni memang sangat sesuai. Dia punya skrin besar 11.5 inci, resolusi yang tinggi dan juga ada refresh rate yang sangat tinggi lah, 144Hz. Jadi dia punya display ni memiliki warna yang sangat smooth, memiliki warna yang vivid, warna yang pekat semua itulah. Memang sangat sesuai untuk kita layan movie. Dan Honor Pad V9 ni juga ada 8 speaker macam Honor Magic Pad 3 tadi tu. So bunyi dia memang dahsyat, memang sangat sesuai lah untuk kaki Netflix dan juga Spotify. Even dia punya prosesor pun mantap, dia gunakan Dimensity 8350. Walaupun dia tak sekuat Snapdragon 8 Gen 3, tapi dia punya ni lebih efisien lah untuk kita gaming yang biasa je. Dan juga nak buat kerja harian yang tak terlalu heavy lah. Contohnya bukan macam editing semua tu. Jadi untuk harga jualan Honor Pad V9 ni ialah RM1,999. Jadi dengan harga RM1,999 ni, kita boleh dapatkan sebuah tablet yang premium tanpa bayar dengan harga yang flagship. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada Honor Pad 10. Ini adalah tablet yang best seller daripada Honor sebab harga jualan dia RM1,499 sahaja. Tapi dia ada spesifikasi yang padu. Contohnya dia ada display yang besar 12.1 inci. Walaupun besar tapi dia sangat ringan. Sangat senanglah untuk student bawa pergi kelas, nak bawa dalam bag semua tu, senang je nak bawa masuk. Kemudian dia punya refresh rate pun sangat tinggi, 144Hz, resolusi yang tinggi juga 2.8K. Jadi untuk dia punya display ni memang best untuk kita baca nota, nak buat assignment ataupun nak Zoom meeting semua tu, memang rasa best je disebabkan display dia yang besar, warna yang cantik, warna yang vivid dan juga warna yang cukup terang untuk kita buat tugasan harian. Untuk performance dia pun cukup mantap. Dia gunakan chipset Snapdragon 7 Gen 3. Cukuplah untuk multitasking yang ringan dan juga gaming yang casual. Dia punya bateri pun sama besar macam Honor Pad V9. 10,100 mAh dan juga 66W fast charge. Dia punya audio ada 6 je, tak macam abang-abang dia yang tadi. Tapi still lah, dia masih mampu berikan audio yang meledak, audio yang mantap. Even kalau kita nak buat online class ke online meeting pun, dia punya bunyi ni masih sangat clear untuk kita dengar. Dan harga dia bermula daripada RM1,499. Sebab itulah ini jadi tablet yang best seller daripada Honor. Sebab harga jualan dia tak terlalu tinggi, tapi spesifikasi yang diberikan sangat berbaloi. Baiklah, sekarang kita pergi yang lebih rendah lagi, bajet bawah RM1,000. Iaitu Honor Pad X9a. Ini bajet yang sangat terkekang, sangat tak cukup. Boleh gunakanlah
HonorPad X9A ni untuk jadikan anda punya tablet harian. Jadi apa yang best pada HonorPad X9A ni? Of course dia ada display yang besar, 11.5 inci, resolusi yang tinggi, 2.5K resolusi dan juga refresh rate pun dia dah bagi 120Hz. Jadi untuk kita layan drama tanpa henti memang sangat puas lah menggunakan HonorPad X9A ni. Even dia punya speaker pun ada 4, just nice juga ada 4 speaker ni. Tapi kita boleh boost dia sampai 200%. Memang bergegar kita punya ruangan bilik ni kalau pergi sehingga 200% dia punya volume tu. Cuma bateri je lah tak besar sangat, 8300 mAh. Tapi sesuai lah dengan body dia yang tak terlalu besar. But still, dia punya bateri ni boleh berikan kita 11 jam layan movie tanpa henti. Untuk performance dia menggunakan Snapdragon 685. Chipset ni tak boleh nak layan gaming sangat. Untuk buat tugasan harian, untuk layan movie semua tu boleh je. Tapi kalau kita nak lenjan gaming, kurang sesuai lah menggunakan tablet ni. Dan apa yang menarik kalau kita beli tablet Honor ni, kita dapat dia punya Bluetooth keyboard dan juga stylus secara percuma je. Tak perlu nak tambah duit untuk dapatkan aksesori tambahan ni. Free je Honor bagi untuk pembeli tablet Honor. Dan untuk dia punya ekosistem pun dah sangat lengkap. Dia boleh connect dengan semua device yang ada. Contohnya macam dia punya earbuds, smartwatch dan juga dia punya smartphone. Dia boleh connect each other dengan sangat smooth. Jadi kesimpulan dia, senang cerita lah. HonorPad X9A ni untuk seseorang yang bajet yang rendah tapi nakkan tablet yang besar untuk layan movie. Untuk HonorPad 10 pula sesuai untuk pelajar dan juga pengguna yang casual yang inginkan skrin yang besar, bateri tahan lama dan juga bajet bawah RM1,500. Manakala HonorPad V9 pula sangat sesuai untuk kaki movie dan kaki music, nak lebihkan audio punya pengalaman dan juga visual yang sangat premium tapi bajet bawah RM2,000. HonorPad V9 ni memang sangat sesuai lah untuk anda semua. Baiklah, yang terakhir adalah Honor Magic Pad 3. Yang ini sangat sesuai lah untuk seseorang yang heavy user yang ada keinginan untuk replace dia punya laptop kepada tablet. Sebab Honor Magic Pad 3 ni dia mampu berikan pengalaman yang lebih kurang sama macam penggunaan untuk sesebuah laptop, tapi versi yang lebih mobile, versi yang lebih versatile juga sebab dia sangat smooth, dia punya design sangat cantik dan dia punya performance pun cukup padu. Snapdragon 8 Gen 3. Nak buat dokumen yang berat, nak buat kerja-kerja yang berat, multitasking yang berat, Honor Magic Pad 3 ni mampu berikan performance yang smooth. Cuma kena ingat, harga jualan dia ialah RM2,999. Kalau ikutkan, dia taklah tinggi sangat dengan apa yang dibagi oleh Honor Magic Pad 3 ni. Dia punya spesifikasi ni memang cukup padu, memang powerful lah untuk gantikan sebuah laptop. So guys, anda rasa dah jumpa jawapan belum? Nak pilih yang mana satu sesuai dengan bajet dan juga sesuai dengan anda punya gaya kehidupan. Semuanya ada pada Honor punya tablet. Jadi nampaknya sahaja video kali ini. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bulgadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.